Ia direkodkan sebagai Rosa Pocaro. Adakah ia datang dari tempat yang sama seperti Pocaro? Tambahan pula sifat semula jadinya yang suka memakan spesiesnya sendiri. Mereka ni memang semacam betul lah. Jadi, kalau begitu raksasa jenis ni kerap muncul? Tak. Ia cuma akan muncul di ultra space. Ia tak boleh wujud di bumi ni. Tepe, apa pendapat awak? Bagi Dr. Monster. Awak panggil saya? Kita kan tengah bercakap tentang kemahiran awak. Buat apa tu? Saya nak cek ni. Apa dia? Nak cek pasal ban Hiroto. Ban Hiroto awak kata? Maksud mereka ni, dia tu lah yang awak selamatkan dari Islanders tu kan? Jam dia tu lah yang kami jumpa dekat sana. Jam poket dia dan jam di atas kapal terhenti pada masa yang sama. Ban Hiroto, 18 tahun. Budak ni berhijrah dari angkasa? Maknanya dia dilahirkan di planet bintang. Ya, dia telah dilahirkan di planet Mars. Dan dia tak pernah di ke bumi, jadi tak ada gambar. Tapi apa hubungannya lelaki tu dengan si Mirai ya? Kan lebih baik kalau awak tanya sendiri pada dia. Nak tanya macam mana sebab tadi Kapten dengan penolong dah bawa Mirai keluar. Mirai, tolong jangan duduk atas hamparan. Maaf, saya dah buat awak tunggu lama. Macam mana rasanya? Sebab dah lama tak datang ke bumi. Ya, agak susah. Saya nak sesuaikan diri saya. Awak ni penolong penyelia? Ya, nama saya Misaki. Lain kali kalau Encik ada masa, datanglah ke Pengkalan Phoenix. Oh, baiklah. Saya akan ke sana. Encik, kami nak minta diri dulu. Ini adalah milik Encik Hiroto.
Ini adalah cruise speed. Sepanjang perjalanan berjalan lancar. Dah lama kita tak jejak kaki ke planet bintang. Saya akan tunggu di bumi. Saya doakan semuanya. Terima kasih. Kejap lagi sampai, Ayah. Panggil ayah Kapten bila kita sedang menjalankan tugas. Baik. Ini kali pertama awak nak ke bumi. Dah tentulah awak rasa tak sabar, ya tak? Hiroto, bila sampai ke bumi nanti, nak buat apa? Adalah. Kau nak buat apa? Pertama sekali, kita nak pergi melawat kubur mak saya. Betul kan? Ya, itu betul. Dah 5 tahun sejak mak engkau diserang dan dibunuh. Cepatnya masa berlalu. Kalau boleh, sampai di bumi, saya nak kawan dengan manusia. Ya, itu bagus nak. Detektor dah tak betul. Macam mana jadi macam ni? Apa hal? Terdapat perubahan di angkasa lepas. Mungkin ke? Itu Ultra Space. Propeller dah menurun. Enjin dah menurun. Saya takut nanti Alandas akan ditarik masuk. Tinggalkan kargo. Kalau buat begitu, mungkin juruterbang boleh hidup. Tapi batu angkasa... Nyawa lebih penting berbanding dengan batu tu. Faham tak? Okey. Konektor ni tak boleh diaktifkan. Apa? Hiroto! Hiroto! Hiroto, jangan teruskan! Balik sini cepat! Kabel dalam ni dah pun terputus. Kalau kita nak selamat, seseorang mesti buat secara manual. Biarkan, itu ayah boleh buat. Itu adalah tugas seorang kapten. Tak boleh. Tugas kapten adalah untuk bawa balik anak-anak kapal balik dengan selamat. Ayah kapten di sini sekarang. Kau kena panggil kapten. Bagi diri saya tak pernah tengok planet tu. Yang paling penting sekarang, bawa balik mak dengan selamat. Bukan ke mak kau dah mati? Sebenarnya mak sehingga sekarang masih ada di dalam hati ayah tu. Jadi ayah, biar saya tinggal di sini. Hiroto! Terima kasih. Bela saya. Hiroto! 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 Mulai dari sekarang, masa untuk Hiroto dah pun dihapuskan. Selamat jalan, ayah. Apa tu? Gelung Mebius. Ultraman. Ultraman Mebius. Mebius. Bila saya datang ke bumi, maka terpisahlah hubungan ayah dengan anak. Jadi,
Kenapa kau datang sini dengan cara yang macam ni? Sebab saya kagum dengan keberanian Hiroto. Kerana dia cuba selamatkan pakcik. Dia rela korbankan nyawa dia sendiri demi untuk pakcik. Balik. Hah? Tolong balik. Kenapa pula? Saya ada buat apa-apa salah ke pakcik? Ada ke? Kapten Sakamizu, saya nak cakap dengan dia. Tak, sekarang juga. Tunggu dulu. Minta maaf. Hah? Saya faham tindakan kamu. Tapi tindakan yang kamu buat dulu tu sangat bertimbang rasa. Kamu dan saya memang tak boleh hidup bersama. Sementara ni, saya akan terus berkelakuan macam ni. Jadi, boleh tak kamu tolong saya? Boleh tak gantikan Hiroto yang tak pernah datang ke bumi ni? Saya minta maaf. Mira Encik Ban menangis. Bukannya salah awak. Di bumi ni, hari-hari di masa depan tersangat penting. Saya nak kamu ingat tu. Di masa depan? Kenapa kamu terkejut? Saya minta diri. Pokaro. Pokaro dah mati. Tapi masih terdapat raksasa lain. Kenapa agaknya? Terdapat Pokaro yang lain, itulah sebabnya. Raksasa tu, ia masih wujud di bumi kita ni. Dia yang awak jumpa ke Atlas Space tu kan? Rosa Pokaro. Pokaro? Raksasa terus datang ke bumi kita sebab dia ni lah. Lebih kurang macam itulah nampaknya. Tapi, kenapa pula secara tiba-tiba dia datang? Mungkin dia dapat hidu bau kita masa kita berada dalam Ultra Space. Jadi dia datang nak cari kawan dia kat sini. Pegawai, boleh bagi arahan? Cik Sakamizu tak ada. Encik bagilah arahan. Saya telah dimaklumkan. Guys, Seli, go! GIG! Tepe, macam mana? Macam ni. Dia tak macam raksasa Pokaro. Di dalam badan dia terdapat banyak tenaga yang luar biasa. Kalau macam tu senanglah kita nak tewaskan. Rifle Phoenix, split!
Pegawai Toriyama, cepat lepaskan meteor. Bahaya! Ryu! Apa tu? Varium Pulse Cannon! Jangan nak main-main lah. Jahanam! Jahanam! Mana boleh bagi? Takkan nak bagi dia makan pula. Ryu! Mebius! Mebius? Aku takkan biarkan tragedi yang sama berulang. Terima kasih. Tak guna. Apa mahu aku buat ni? Sekarang bergabung. Kapten. Cepat. JJ. Belakang Phoenix Striker. Bergabung. Gabungan selesai. Mebius. Awak tunggu saya. Sekarang giliran saya pula. Lepaskan meteor. Sekarang buka. Light Arrow Phoenix. Serang balas. Kita berjaya! Ya! Mebius dah menang! Sekarang Pokaru mati. Bagusnya. Bagusnya. Jadi, raksasa itu tak akan muncul lagi selepas ni, ya ke? Ya, macam itulah.
Walaupun kamu nak, tapi kamu tak boleh tinggal di sini selama-lamanya. Bukan tempat kamu. Saya tahu. Tapi sementara ni, biarkan saya tinggal di sini dulu. Rohiroto akan bersama dengan saya, Pak Cik. Terima kasih. Tapi Hiroto pun masih tersimpan di dalam hati saya. Ingatlah, kamu perlu hidup dengan cara kamu. Nyawa saya berharga ke? Kawan-kawan, awak datang nak ambil saya ke? Sahabatku, ini adalah hukuman untuk awak. Tolong cakkan mana-mana yang berkarat pada rifle Phoenix, ya? Saya buat seorang. Sebenarnya Kapten yang suruh awak mengecat. Tak, Cik. Itu pun kapal awak juga kan? Jadi kita sama-sama kena cat. Alah, janganlah menangis. Nanti saya masak kari, ya? Betul ke ni? Awak dengan Ban Hiroto ada apa? Mereka berjumpa di alam semesta. Hibino tu sebenarnya dah lama tinggal di angkasa. Betul ke tu? Kalau macam tu, mesti ada yang hebat, betul tak? Kan? Hidup di angkasa. Tempat tu macam mana, Mirai? Yelah, awak ceritalah. Itu ke? Kawan-kawan, dia di sini. Ya. Itulah dia. Masa di bumi sana, saya nak jadi kawan manusia. どうしてそんな風に感じるのか自分でもわからなかった。ただ懐かしいという思い、そしてそれが忘れられない一日の始まりだ。あなたは一体何者なの？次回時の海なり。